Yang B, rajah di bawah menunjukkan dua dulang yang digunakan oleh Puan Fira untuk meletakkan beberapa biji kek cawan yang dibuatnya. Dulang P dengan Q. Yang ni 15. Yang sini 30. Lebar dulang Q adalah sama panjang dengan dulang P. Lebar dulang Q sama dengan panjang dulang P. Panjang dulang P ini 30. So maknanya lebar ni 30. Panjang dulang Q pula 2 kali lebarnya. Lebarnya ni 2 kali. Maknanya sini 60. Okey, settle. Soalannya, hitung perimeter dalam CN setiap dulang tu. Okey. So dulang P dia mesti ada dua sisi yang sama kan. Okey, so katakanlah cikgu akan buat macam ni. A, B, C, D. Maksudnya A ke B, B ke C, C ke D dan D ke A. Kenapa? Sebab perimeter ni dia mesti bertemu balik dengan apa yang dimula-mulakan. Gitu. Jadi AB 30, BC 15, CD 30, DA 15. Okey. Dah. So macam mana nak kira? Jangan kira satu-satu. Awak nampak ni 15 dengan 15 ni berapa? 30 kan? So 30, 30, 30. 90 lah. Okey, itu untuk CDP. Untuk CDQ, dulang Q, sama jugalah. Awak buat lah. Okey, nak sambung boleh. Nak start balik boleh. Okey, katakan awak nak sambung D, E, F, G, H. Okey, so E pergi F, F pergi G, G pergi H dan H pergi E balik. Dia mesti, bahasa kasarnya perimeter ni mesti bertutup lah. Okay, so EF 60, FG 30, GH 60 juga, HE 30. Dah. Kalau nak tambah, suka hati. Kalau orang nampak ini 90, ini 90, maknanya jawapannya ialah 180. Gitu. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, tapi yang cikgu nak ceritakan sebenarnya, kalau awak faham lah, inilah perimeter yang dinamakan perimeter ni, dia mesti tutup. Maknanya kalau saya ada satu line kat sini, ni bukan perimeter. Bukan. Perimeter ni maksudnya dia ukur keliling yang luar je. Tu awak kena ingat. Itu saja. Okey.